Cikgu Ya. Saya Hana, pengacara anda di Semakmur TV. Pada hari ini, kita akan menyelami satu topik yang sangat penting bagi kehidupan generasi masa kini. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Teknologi memang menyebarkan maklumat dengan pantas, tapi tanpa ilmu, kita boleh menyebarkan kepalsuan tau. Itulah lain kali semaklah dulu. Bukan semua dekat internet tu betul. Dengar tu. Yelah, selesa. Generasi yang bijak bukan yang paling cepat berkongsi, tapi yang paling berhati-hati sebelum dia berkongsi. Lambat lagi. Puasa. Duduk. Membayar zakat. Betul, duduk. Parti. Adik, keluar. Teknologi memang boleh jadi kawan, tapi kadang-kadang ia juga boleh jadi perangkap yang sangat melalaikan. Dalam dunia teknologi, kita sentiasa ada dua pilihan. Yang baik atau yang buruk. Kalau saya, mestilah saya pilih jalan yang baik sebab saya ada mereka. Bila kau tak mahu merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Ilmu adalah cahaya penyuluh dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu, ia dapat membimbing manusia ke arah kebaikan serta mengeluarkan diri manusia daripada kegelapan dan kejahilan kepada cahaya dan kebenaran. Bukan semua yang canggih itu membawa kita ke hadapan, tetapi yang bijak menggunakannya, itulah masa depan.